Cik, Ya, baik. macam mana kita nak hadapi ujian dalam hidup kita? Baik, ujian memang tak boleh lari baik dalam hidup. Kalau tak sih hadapi ujian jadi tunggu kayu. Memang kita akan jumpa dengan ujian. So, baguslah soalan Apik ni. Pertama, Apik, bila kita kena ujian, first kita kena sabar. Okey. Pukulan pertama, ibarat abang tumbuk Apik, pum. Sabar. First tu sabar dulu. Okey. Tapi ramai orang buat silap, sabar dia tu lama sangat. Kita sabar tak lama, Apik. Kita kena ada reda. So, orang kata, kalau sabar saja hidup kita tak jadi mendatar gitulah. Dah sabar ya. Betul ada ayat tu. Dia kena reda. Ramai orang tertukar bila hadapi ujian, dia hanya bersabar. Dia tak reda. Reda ni apa? Reda first terima dulu. Lepas terima, sangka baik. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Jadi dengan terima dan sangka baik inilah, bila sangka baik apa jadi, Bik? Positif lah. Dia akan syukur. Maka terjadilah reda. Ujian jadi ujian lagi kah? Tak jadi ujian adalah. Okey, abang Jack buat contoh satu. Kemarin kita punya PC kena panah. Kilap, panah. Oh, sabar dulu. Sabar dulu. Mak Apik ni tak cabut pelak. Contoh. Puak ni, apa aku tak cabut pelak? Apik pun tak cabut pelak. Itu yang kena tu. Relax dulu, jangan buka mulut dulu, sabar dulu. Tapi kita tak akan lama bersabar tu, Pik. Kita kena reda. Apa itu reda? Terima dulu. Tak apa. PC je pun. Dulu masa kita banjir, tergelar habis kedai. Mana berat dengan PC putih. So, kita mula menerima. Bila kita terima, kita sangka baik. Mungkin Allah buat panah PC. Sepatut dalam takdir panah aku. Jadi alhamdulillah panah PC boleh repair, boleh tukar baru. Kalau panah aku hari ni tak ada dah aku. So kita sangka baik. Bila kita sangka baik, kita akan pergi syukur. Alhamdulillah panah PC ya. Hari ni mari technician repair bereslah. Jadi kita akan alhamdulillah ya Allah, terima kasih panah PC. Nampak dah apa? Itu kaedah kita nak menghadapi ujian dalam hidup. Jangan lari daripada masalah.